Ketua Pembangkang Nampak Larut Larut yang bekerja selama hampir 25 tahun mencerca, memfitnah, konspirasi, menyerang peribadi, menimbulkan fitnah dan diteruskan dengan cara yang lebih licik. Tentunya dia belum dapat tarbiyah daripada mara. Aset terbesar Anwar Ibrahim adalah Perikatan Nasional kerana Perikatan Nasional Pembangkang yang tak berfungsi. Assalamualaikum, salam sejahtera. Tapi saya nak kongsikan ini satu video 2 tahun lepas, Hamzah Naduddin. Tapi menarik sepanjang berapa minit dia video dia ni dekat tak ada siapa ahli-ahli pembangkang berani mencelah. Mereka dengar padu betul menghentam Hamzah Naduddin. Cuma ada kadang-kadang mengikut Shakespeare dia kata, a tale told by an idiot full of sound and fury signifying nothing. Apa Jadi maksud kita dia? kena sabar kerana tidak semua kenyataan Kisah yang diceritakan oleh orang bodoh, penuh dengan suara dan kemarahan, tidak bermakna apa-apa. Adakah itu dimaksudkan kepada Hamzah Naduddin? itu bertanggungjawab. Ya. Saya bagi contoh umpamanya Ketua Pembangkang Nampak Larut Larut yang bekerja selama hampir 25 tahun mencerca, memfitnah, konspirasi, menyerang peribadi, menimbulkan fitnah dan diteruskan dengan cara yang lebih licik. Saya tidak akan ulas perkara itu yang Tuan Yang Dipertua kerana tentunya dia belum dapat tarbiyah daripada mara yang pernah menulis, dan saya ucapkan jazakallah khairan kepada mara, menulis tentang Qazaf. Saya syorkan buku itu juga dibaca oleh Ketua Pembangkang. Dan bila baca Al-Quran, terutama bagi kita yang tidak terdidik di sekolah agama atau sekolah Arab, bacalah dengan betul. Wallahu khairul makirin. Jadi biar betul sikit. Baik. Dibangkitkan juga tentang pengampunan. Saya harap ahli-ahli yang berhormat di Kelantan khususnya boleh mohon mengadap Bahu Duli Maha Mulia Sultan Muhammad kelima yang kepada ketika itu menjadi Janda Pertuan Agong. Dan ini perlu saya jelaskan, bila keabsahan itu juga moral legitimacy untuk menjelaskan. Saya tidak memohon pengampunan kerana saya dihukum. Make it clear on the record di Hanson. Kita bantah penghakiman yang melanggar prinsip hukum, mengada-ngadakan, termasuk dalam kes pertama, membuat pertuduhan peristiwa berlaku di bangunan yang belum ada dan memaksa orang menjadi saksi ataupun mengambil siasatan sebelum pun laporan polis dibuat. Saya mohon maaf Yang Dipertua menyebut perkara ini kerana soal pengampunan itu penting. Yang mengambil inisiatif itu ialah Yang Dipertuan Agong ketika itu. Dia menelpon saya, dan ini saya sebut secara umum, semasa saya masih lagi di rehab center. Ada yang akan mengkaitkan tentang menyebut nama Yang Dipertuan Agong Arau. Saya nak jelaskan di sini, saya sebut ini fakta. Menelpon saya menyatakan, Anwar, saya akan berikan pengampunan penuh kerana saya ikuti perkembangan trial saudara, clear travesty of justice. Saya quote ini, phrase yang digunakan oleh Yang Dipertuan Agong ialah travesty of justice, pelanggaran prinsip keadilan. Dan oleh demikian saya akan memberi pengampunan penuh sesegera mungkin. Yang Perdana Menteri pada ketika itu menangguh sehingga 10 hari. Jadi kalau orang menggunakan, dia jelas, dia bebas, Tuan Yang Dipertua, kerana pengampunan. usul. Ya. Saya akan sampai ke situ Tentang kewangan dalam 1 minit. Ya. Saya tahu kenyataan ini pedih bagi saudara kerana ini kenyataan yang dimainkan. Tetapi percayalah, saya hanya ambil 2 minit lagi untuk menjelaskan perkara ini kerana kebaikan. Saya tidak menafikan sudah yang berhormat tidak tergolong begitu. Tapi rakan-rakan saya terutama senior dalam PAS
begitu berjasa kerana mereka turun ke bawah menerangkan prinsip ini. Tidak yang Muhammad yang lain. Gamai. Dan saya tidak pernah menafikan sumbangan khidmat mereka yang tidak melayani fitnah dan menganggap ini konspirasi yang juga melibatkan Larut. Dia bagus lah. Padu lah. Dia antara, saya tengok lah. Ini ucapan 2023 sebenarnya. Tapi padu. Kita tahu lah banyak kali isu mengenai pengampunan di Raja Anwar Ibrahim pun dipertikaikan, dipersoalkan dan diulang tayang mengenai inilah kes-kes